boleh tak saya ambil soalan tu dengan cara lain KJ? Lebih kepada kalau tak terlalu awal untuk kita menganalisa, sebab kita ada Kiamin kat sini, so the three of us can talk sikit. Kalau tak terlalu awal untuk menganalisa macam mana PH, PMX dan PKR boleh sampai ke tahap ini. Kerana kalau kita pause kejap tengok balik, 3 tahun 3 tahun setengah kemenangan bergaya, ialah dia terpaksa buat kerajaan madani kerjasama dengan UMNO BN, dan nampak bahawa masa depan PKR dan PH, dan PKR khususnya, sangat cerah. Sebab akhirnya lawan besar mereka UMNO tu dah bertaut di bawah. Pengundi Cina kekal bersama dengan PH, so dah ada formula itu. Macam mana mereka boleh sampai ke tahap ini, tak sampai 4 tahun, to have lost so much? Now, bila saya fikir balik, and I would love to hear your thoughts. Satu ialah PMX dan PH telah membelanjakan modal political capital mereka kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Soal tak mampu menunaikan janji-janji reformasi yang mudah. Misalnya memberikan peruntukan yang sama rata kepada semua YB. Misalnya soal MCC, lantikan jawatan tertentu yang dijanjikan pergi parlimen dan lebih terbuka, lebih demokratik dan sebagainya, membabitkan ahli-ahli yang berhormat, tak dilakukan. So modal politik tu dah berkurangan. Yang membuatkan mereka tidak berani membuat reformasi besar dalam ekonomi. Jadi akhirnya reformasi ekonomi yang hendak dibuat itu sedikit separuh jalan. Ada baiknya, rasionalisasi subsidi dan sebagainya, tapi tak all the way. Itu pertama. The spending of political capital was on the wrong side. Kedua, saya rasa adalah nada, bahasa Inggerisnya the moralist tone, yang mana KJ dan saya dah banyak kali ulas lah. Sama ada nada yang tinggi, tetapi soal berulang kali saya lebih suci daripada anda. Moralisnya saya lebih suci daripada anda lah. Yang mana hanya boleh digunakan kalau tindakan anda itu konsisten dengan moralizing position itu. Tetapi tindakan macam saya sebut tadi tak konsisten. So, itu dah fail yang kedua. Ketiga yang lebih umum ialah bagaimana somehow saya rasa mereka mengambil pengajaran yang salah daripada pengalaman 2018 ke 2020. You hear me out, The lesson from 2018 to 2020 yang saya lihat adalah kesilapannya mereka seolah terlalu agresif. ICERT, Rome Statute, kenyataan media Kementerian Kewangan dalam 2 bahasa. Semua benda-benda yang dilihat hendak mengubah Malaysia. Seolah-olah mereka mengambil pengajaran yang salah, dan bila masuk ke era 2023 ke atas, bukan kesalahannya membuat reform yang terlalu laju. Kesalahannya adalah kurang membuat reform dan menjadi sama seperti parti yang anda kutuk dahulu. Dan mereka underestimate bagaimana pengundi, kalaupun tak suka kepada parti itu, tetapi kalau anda moralizing dan anda tak konsisten, dia sanggup bagi balik kepada yang itu. And leads me to the last point yang adjacent sikit, kemudian saya serah pada kedua-dua anda, tentang UMNO dan BN sendiri. Sebab magicnya UMNO ni, ataupun kalau sebagai ahli UMNO mungkin kita cakap keramatnya UMNO ni adalah, orang kata dulu kalau UMNO nak menang balik dia kena reform. With all respect, I don't think UMNO is reform. Tapi the political fortunes of UMNO telah reform. I'll touch on that for Utama Haji. I'll touch on that. Politik UMNO tu masih kekal. Individunya masih sama. Cara politiknya masih sama. Tetapi daripada kalah dulu, dia boleh jadi menang. So macam mana kita nak mengulas tentang poin-poin yang saya sebut, lebih kepada how did PH get to this point, and maybe a last bit about the keramat of UMNO. Mungkin saya start dengan PH dulu. Saya rasa apa yang penonton KS perlu sedar ialah bagi Datuk Seri Anwar, dia menganggap yang equal kepada dia, yang sama rata dengan dia dari segi seniority dan sebagainya dalam Pakatan Harapan, khususnya dalam DAP, ialah lebih kurang 2 orang saja yang masih hidup lah. Kit Siang dan Guan Eng. Guan Eng even memang Kit Siang, jikalau Guan Eng masih lagi berpengaruh dalam DAP, Guan Eng. Dan sebelum itu Kapal, Mendiang Kapal. Dan apabila DAP membuat keputusan
selepas PRU ke-15 pada tahun 2022, di mana DAP sanggup untuk tidak mengambil sebarang jawatan tetapi beri mandat kepada Datuk Seri Anwar untuk membuat apa juga gabungan yang dia nak buat, termasuk bersama dengan BN UMNO. Mereka dah concede kuasa itu kepada Datuk Seri Anwar. Pada masa yang sama, apabila perkara seperti ini berlaku dan jawatan diberi kepada DAP Anthony Loh dan menteri-menteri dan timbalan menteri, itu merupakan satu konsesi yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar, dan selepas itu tidak ada sesiapa pun dalam DAP, mungkin Anthony Loh, yang boleh bang table dengan Datuk Seri Anwar. Maksudnya dalam mesyuarat, dalam in-house punya meeting, terutamanya mesyuarat politik. Ya, Majlis Presiden lah. Majlis Presiden pergi sana untuk bang table. Oleh kerana itu, tidak ada apa-apa yang DAP boleh buat untuk memaksa Datuk Seri Anwar untuk membuat reform yang DAP pun sokong. Seperti untuk melantik seorang yang lebih independen kepada jawatan Pesuruhjaya SPR, pengerusi SPR seperti itu sebagai satu contoh. Ada banyak contoh yang lain. So the seeds of that modus operandi bermula apabila DAP membuat konsesi seperti itu. I'm not saying whether that was right or wrong, tetapi itu adalah sesuatu keputusan yang dibuat oleh pemimpin DAP, and after that apa yang Syariel kata berlaku telah berlaku. Ya, saya rasa ulasan PH tu saya serah pada Kian Meng dengan poin-poin Syariel tadilah. Dan saya sebenarnya jawatan PM ni dia ada banyak levers dan dia masih lagi ada. Sebenarnya dia masih lagi ada. Tetapi soalannya sama ada dah agak terlewat untuk menggunakan levers. Mungkin kalau dia buat selepas ASEAN tempoh hari, walaupun ada perpecahan dalaman akibat pemilihan parti PKR, mungkin tak sampai ke tahap ini. I don't know. Sebab I don't know at what point he lost the country lah. Saya rasa di persidangan ASEAN dia masih lagi ada. Remember we had a chat about this, yeah? Do it now. Some point after that he lost the country. And especially the Malays. Pemilihan PKR pun saya tak sebut tadi, sebahagian daripada dia pencetus dia lah. Dan lepas tu orang nampak benda yang buruk saja, dan tak nampak benda yang baik.